Alhamdulillah, hari ni 25 bulan 5 2025 aku datang ke kebun tapi elak orang cari-cari ni. Tengok bodoh tak, aku nak masuk dalam pun dia letak ni lepas sawit kat sini. Macam mana aku nak masuk dalam? Okey, nampak gaya ni hutan lah, memang hutan teruk lah nak masuk lah. Motor pun tak boleh masuk, kita pun tak boleh masuk. Jadi kita tengok apa jadi kat dalam. Allah, sampai menangis dia tengok. Alhamdulillah aku dah buang lah sawit-sawit ni tadi. Okay, sekarang jom kita masuk ke dalam, tengok apa yang jadi kat dalam setelah 3 bulan tak ada. Allah Akbar, sendawa pula, kenyang. Nah, ya Allah. Tengok guys, tinggalkan 3 bulan semua ini loyang. Sumber air dia, sumber air dia. Teman-teman di pokok tu ni duri hitam kau tak tahu lah, tapi dah tinggi lah tu. Tempat aku nak ambil air pun dah hutan tu. Sumpah tinggi lah. Alhamdulillah, bila tak berjaga ni, tengok tak ada baju kan, dia pokok tinggi lah. Cuma beruk tak datang lah. Aku punya kimhong dah naik tapi kena turunin balik dah tu. Aku dah kena patah lah. Semua dari hutan. Hutan. Tiga bulan ni sebelum puasa. Puasa raya. Pun patah lah. Tak mati-mati lagi sawit ni. Hutan apa kena juga serang. Macam hutan ni. Hutan ni datang meracun ni lah. Besar ni datang ni. Tengok kuning, tak ada air ni. Nak hujan ni. Hancur lah kampung. Buat tahu apa nak jadi. Habis. Buat. Habis. Bulan dah naik. Buat. 3 bulan tu.
pasal tadi. Apa jadi? Dan laluan dah. Kau pokok ni pun tengok ni. Tak tahu macam mana. Pokok sana tu habis. Yang ini padam. Ya, ya. Mana? Tak naik lah. Ui. Habis guys, 3 bulan. Apa nak kemas balik ni? Pokok ni tak mati nanti lagi. Dengan pokok atas tu. Jenuh pemeracun. Subhanallah. Ya, 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 datang sayang. Pokok dalam sana tak tahu apa cerita. Hari ni aku datang memang nak ziarah je. Tak ada nak meracun apa. Aku dah boleh bayangkan dah apa yang akan berlaku. Tunjuk adik, ayah nak tengok pokok ayah apa jadi. Tiga bulan guys. Kelebihan dia satu lah. Beruk tak datang. Tapi ni tak tahu lah. Kesan orang ke kesan babi. Nampak lah. Mok tu. Macam mana nak ngemeh ya? Ni habis. Hoi gila coh. Patah juga akhirnya. Patah juga akhirnya. Ni tak tahu aku mampu nak bertahan ni. Tu nampak. Pokok dah besar dah. Habis gangguan. Nampak 3 bulan macam mana. Cang. Yang sini paling aku risau ni, tengok ni. Tinggi 2 kali aku. Ni pokok IOI dulu. Ya, ya, ya. Air datang. Okay, jom. Aku nak buang ulan dulu. Dia rest tak apa. Nanti kita datang lain lah. Yang tinggi-tinggi ni. Tak boleh buat apa. Hutan lah. Kena buang ulan dulu. Nak meracun ni bukan senang. Ni nak potong racun ni. Patah kayu ni habis. Belah sana tak tengok lagi. Tapi kuasa Tuhan ni. Pokok ni aku ingat dah tak ada dah. Jom kita tengok menteri kita. Menteri Labubu namanya. Jom teman ayah. Ayah nak buat kerja kat sana. Jom. Jom ikut ayah. Ayah ada, jom. Boleh? Okay, jom. Okey, di bahagian atas. Ni hutan sikit lah.
Hutan sikit. Susah nak lalu ni. Biar ayah lalu dulu. Tunggu sekejap, sabar. Okey, lalu. Lalu lah. Jejak je. Okey, pergi depan situ. Tunggu kat situ. Depan tu lah. Situ. Kau nak pergi kebun macam nak pergi pasar raya Tengok sini, senyum sikit. Senyum lah sikit. Ni kena empat biji sawit dah. Dah buang potong lah. Malas aku nak narik sama juga esok. Ni sini. Ni laluan babi turun. Tengok. Babi turun sini. Tengok ni laluan dia. Memang kemas. Ya. Kemas sikit. Tengok ni. Ni semua laluan babi. Ya. Ini dah 4 tahun tau. Saya ni kena tukar pokok ni. Ni sepadan. Sana reban ayam tu. Tengok ni. Hutan tu. Macam mana nak lalu? Tengok tu. Hutan. Habis kuih. Cacing banyak. Yelah, air dukung lah macam tu. Ayah cepatlah. Ambil air dengan ni. Okey, jom. Ya, ikut ayah. Ikut je, jangan risau. InsyaAllah dia elok. Boleh. Nak balik dah guys. Tak larat nak proceed lah. Sebab hutan tinggi, lepas tu ulan banyak sangat. Nampak tu, ulan naik. Tak ada nak kemas . Bila nak kemas ulan, bila nak meracun. Tengok, dekat atas pula dah gelap. Nampak gelap kan? Tu yang kita tak datang meracun tu. Pokok semua kena kacau lah, macam ni yang dulu pokok ni padu ya amat. Sekarang ni sepatutnya dah tinggi dah, dia dah rendang kan. Tapi kena tengok tadi pun aku dah tak pasal potong sebab ulan dah naik. Yang ni pun tadi kena ganggu dengan semalu, aku lupa lah nama dia, nanti aku google lah semalu ni. Dia naik pokok ni, puncanya ni ada sawit tumbang habis. Allah, tak tahu lah macam mana. Memang tak boleh buat apa. Banyak pokok yang tak dikemas lagi. Sepatutnya dah musim hujan ni kena meracun. Semua tak kuning. Ni orang asli cari sagu kan kot. Tengok ada kesan kapak parang. Tengok guys. Ni. Ini yang paling nakal sekali. Kalau kena ni, tangan aku kena dari ni. Semalu jenis ni. Tak tahu semalu apa. Oi, tajam ni. Tengok ni. Kalau kau randuk ni, sana kalau kau jadi askar kau randuk. Sana kau rasa.
Allahu Akbar. Okey, 25 dan 5. Ya, jom. Nanti kita datang lain, kita datang meracun dulu. Bagi sikit nak buat kerja. Dan kita cuba bunuh ulang-ulang. Sawit ni 3-4 kali dah aku cuba racun ni. Tak mampu. Memang nyawa dia panjang. Aku sekali, bapa aku sekali, aku bantai 2 kali lagi. 4 kali lah, tak mati lagi. Okey, jumpa lagi. Sebab ni yang jahat tadi. Habis, aku dah potong. Tu hero kita dah tunggu. Ni Kimohong. Kita nampak hero kita. Dah tunggu dah. Bye bye. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.